Adlan merupakan seorang kanak-kanak lelaki berumur 12 tahun. Dia tinggal bersama neneknya, Tok Wan, di kampung Tualang Tiga. Dia seorang yang rajin, baik hati dan suka membantu orang lain. Sejak kecil, Adlan diajar supaya menghormati jiran dan sentiasa berkongsi rezeki. Kampung Tualang Tiga mempunyai ramai penduduk yang berbeza bangsa. Ada Pakcik Mukesh dan anaknya Kabir. Ada Makcik Wen dan anaknya Yifan. Ada juga Pak Salah dan keluarganya. Walaupun berbeza kaum dan agama, mereka tinggal dengan aman. Namun, sejak akhir-akhir ini, Adlan perasan kanak-kanak tidak lagi bermain bersama seperti dahulu. Mereka bermain dalam kumpulan sendiri. "Hari ini kita hantar kepada jiran," kata Tok Wan. Adlan tersenyum dan membawa bekas ubi kayu ke rumah Pakcik Mukesh terlebih dahulu. "Selamat pagi Pakcik Mukesh. Ini ubi kayu daripada Tok Wan," kata Adlan. "Terima kasih Adlan. Baiknya kamu," jawab Pakcik Mukesh. Kabir melambai dan tersenyum. Selepas tu, Adlan berjalan ke rumah Makcik Wen. Dia mengetuk pintu perlahan-lahan. Makcik Wen membuka pintu. Wajahnya kelihatan agak serius. "Ya Adlan, ada apa?" tanyanya. "Ini ubi kayu rebus dan lempeng ubi daripada Tok Wan," kata Adlan dengan sopan sambil mengulurkan bekas makanan. Makcik Wen memandang bekas itu seketika. "Tak payahlah, kami tak perlukan," katanya ringkas. Dengan langkah perlahan, Adlan berpatah balik. Bekas ubi kayu masih di tangannya. Ketika melalui padang, dia terdengar beberapa kanak-kanak sedang bermain bola. Adlan, dah habis hantar makanan?" tanya seorang budak lelaki. Adlan hanya mengangguk. "Tak semua orang suka benda macam tu," kata budak itu lagi sambil ketawa kecil. Adlan tidak membalas. Ketika Adlan melintasi padang kampung, langit yang tadi cerah tiba-tiba menjadi mendung. Angin bertiup semakin kuat. Adlan duduk sebentar di bangku kayu sambil memeluk bakul ubi kayu itu. Hatinya terasa sedih dan kecewa, namun dia cuba bersabar. Tiba-tiba, guru berdentum dengan kuat. Hujan turun dengan lebat sekali. Adlan segera berlari pulang ke rumah neneknya. Tidak lama kemudian, air mulai naik kerana parit di kampung itu melimpah. Adlan terkejut. Dia bangun dan berlari ke arah suara itu. Dia nampak air mula memenuhi halaman rumah Makcik Wen. Tanpa berfikir panjang, Adlan berlari pulang memanggil Tok Wan. "Tok Wan, air naik di rumah Makcik Wen." Adlan terkejut apabila mengetahui rumah Makcik Wen antara yang terjejas. Tanpa berfikir panjang, dia mencapai bakul yang berisi ubi kayu itu dan berlari ke sana. Walaupun hatinya masih terluka, dia tidak sanggup melihat jirannya dalam kesusahan. Air sudah memenuhi ruang tamu rumah Makcik Wen. Ifan kelihatan cemas manakala Makcik Wen cuba menyelamatkan barang-barang mereka. Adlan segera membantu mengangkat barang ke tempat yang lebih tinggi. Melihat kebaikan hati Adlan, wajah Makcik Wen berubah sayu. Dia mula menyedari kesilapannya. Adlan ternampak Ifan berdiri di pintu dengan wajah cemas. "Jangan risau Ifan, kami tolong," kata Adlan. Ifan mengangguk dan tersenyum kecil. "Adlan," panggilnya perlahan. Adlan menghampiri. "Maafkan makcik tadi. Makcik tak sepatutnya tolak pemberian kamu," katanya dengan suara lembut. Adlan tersenyum kecil. "Tak apa makcik. Tok Wan kata jiran mesti saling membantu." Beberapa hari kemudian, penduduk kampung mengadakan jamuan kecil di padang. Semua orang membawa makanan masing-masing. Makcik Wen juga membawa kuih istimewa buatannya. Gelak tawa kembali kedengaran di kampung Tualang Tiga. Adlan duduk di sebelah Tok Wan
sambil menikmati ubi kayu rebus. Adlan memandang ubi kayu